Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan lagi sesi perkongsian ini, iaitu sharing session berkenaan dengan pesanan Ibu Wizni, iaitu pesanan mak saya kepada kami dari sejak kami kecil sehinggalah akhir hayatnya, ya, ketika kami dah umur pencen lah kan. Jadi semoga menjadi pedoman ataupun bahan kepada ibu bapa untuk mendidik anak masing-masing. Yang ke-23 pesanan Ibu Wizni adalah memperbanyakkan membaca Quran, ya. Perbanyakkanlah membaca Quran, sebab baca Quran ini banyak faedah dia. Pertama, kita dapat pahala berlipat kali ganda daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi Rasulullah bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, iaitu Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan, sedangkan satu kebaikan dilipatkan kepada 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf lagi, ya. Kemudian rahmat Allah SWT, siapa yang baca Quran ini maka mendapat rahmat Allah SWT. Rasulullah bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, mereka membaca Al-Quran dan mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka ketenteraman, mereka diliputi dengan rahmat, malaikat akan menaungi mereka, dan Allah menyebut-nyebut mereka pada makhluk yang ada di sisinya, ya. Dan juga Al-Quran ini menjadi penawarlah kepada penyakit, seperti dalam Quran, dalam surah Al-Isra ayat 82, Allah berfirman, maksudnya lebih kurang, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang beriman, sedangkan bagi orang yang zalim hanya akan menambahkan kerugiannya, ya. Jadi perkataan kan, wa nunazzilu minal Quran ma huwa sifat wa rahmatul lil mu'minin, ya. Dan kami turun Al-Quran itu menjadi penawar sifat, ubat, dan rahmat, ya. Jadi itu dari kita baca Quran, kita merupakan ubat dan juga rahmat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga akan mendapat syafaat di akhirat nanti. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, baca Al-Quran kerana ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang ahlinya menjadi sebahagian daripadanya. Dan juga Rasulullah bersabda, puasa dan Al-Quran kedua-duanya akan memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat nanti, ya. Jadi itulah dianya, ya. Jadi jangan lupalah, banyakkanlah baca Quran. Banyak lagi lah dia punya faedah-faedah, misalnya menjadi keluarga Allah, ya. Jadi siapa yang baca Quran ini menjadi keluarga Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkanlah baca Quran.